Untuk je nama Panasonic, korang pernah tak keluar error macam ni? Boleh nampak tak tu? U12. Okay, nampak? U12. Biasanya dia akan keluar time kita nak bilas, nak range ataupun nak spin. Okey, case ni memang agak terkenal untuk brand Panasonic. Biasanya keluar error code U12 ni dia melibatkan dia punya. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Syukur alhamdulillah bertemu kita pada pagi ni. Untuk pengguna mesin basuh auto je nama Panasonic. Okey, isu ni agak terkenal juga. Saya ada sebiji ni saya nak kongsikan. Mesin basuh je nama Panasonic. Dan ni dia punya nombor model NAF80S3. Tak kira pun apa model, untuk je nama Panasonic, korang pernah tak keluar error macam ni? Boleh nampak tak tu? U12. Okay, nampak? U12. Biasanya dia akan keluar time kita nak bilas, nak range ataupun nak spin. Okey, case ni memang agak terkenal untuk brand Panasonic. Biasanya keluar error code U12 ni dia melibatkan dia punya Swiss pintu tu. Boleh nampak tak tu, door Swiss punya sebatang tu. Untuk model ni dia datang satu set sebatang tu. Dia kegunaan dia dua dalam satu. Pertamanya adalah untuk ni pintu. Dia tutup, dia akan detect pintu tu tertutup. Kadang-kadang dia rosak, kita tutup pun dia still keluar error code ni. Tu yang pertama. Yang keduanya, bila mesin bergoncang. Okay, nampak tu batang kat dalam tu. Bila mesin bergoncang, nampak ni saya goyangkan, dia sentuh je Swiss batang tu, mesin akan stop. Dia akan error. Okay, tu tujuan dia untuk safety drum lah. Bila bergoncang terlalu kuat, mesin akan stop. Dia bagi tahu kita mesin tu mungkin tak balancing ataupun sober dah rosak. Okay, cara nak selesaikan masalah ni, kita tukar je Swiss satu set tu. Dia datang macam gini. Ni datang macam gini. Ni untuk original part. Nampak? Safety Swiss. Made in Vietnam. Lepas tu Panasonic. Okay, dia datang satu set macam ni. Ini untuk original part. Okay, siapa-siapa yang nak cari spare part, boleh terus WhatsApp saya 013 7676 068. InsyaAllah jauh pun saya boleh post. Yang nak cari ni water level sensor, inlet water valve, ada single, double, ada yang triple, insyaAllah. Dan ni drain motor, belting, push starter, insyaAllah boleh terus WhatsApp saya. Ok, alright. Cara nak selesaikan dia, saya share sikit. Kita perlu buka lah cover top ni. Kat sini ada skru. Dia ada cover dia, korang kena kopek dulu dia punya stiker kat sini, baru nampak skru yang dia sembunyikan ni. Ok, sebelah sini satu, sebelah sini satu, dan belakang ni ada dua. Ok, sekejap saya ambil saya punya tools. Kita buka dia punya cover top. Kita buka dia punya skru ni dahulu. Bismillah. Satu, sini satu, dan belakang ni dua. Ok, lepas kita dah buka skru tu, kita angkat je cover top ni. Bismillah. Alright. Dah terbuka macam ni. Ok, ni dia switch dia ni. Boleh nampak? Selepas tu kita perlu buka cover hitam ni. Kita nak tukar switch ni. Kita suspect switch ni dah rosak. So kita buka skru ni 1, 2, 3, 4. Bismillah. 1, 2, 3, 4. Korang kena ingat kena tahulah basic
buka dan pasang. Kena ingat skru yang kita buka tu, dan kena ingat juga untuk kita pasang balik. Tu asas tu, buka dan pasang. Jangan tahu buka lepas tu pasang dah tak reti, dah jadi payah pula. Dan satu lagi tips, sebelum nak buka, kalau takut lupa, korang ambil gambar siap-siap sebagai panduan. Takut-takut nanti nak pasang lupa, so kita boleh refer pada gambar yang kita ambil sebelum dibuka. Dah check tengok ada skru lain ke tak. Okay, nampak tak ada, kemudian kita tarik je. Okay, kita tarik ke belakang, maka terkeluarlah dia seperti ini. Okay, apa benda ni. Okay, kita cabut dia punya wire ni dulu. Kita keluarkan dia punya switch. Dan tertarik keluar. Okay, inilah dia switch. Boleh nampak ni. Ni dia dah macam berkulat lah. Kadang ni lah punca, kadang-kadang dia jadi, kadang-kadang dia tak jadi. So kita tukar je yang baru. Biasanya saya akan tukar sekali dia punya kepala dia ni. Saya potong yang lama tu, saya tukarkan yang baru. Okay, kita buka. Ini switch yang baru. Bismillah. Siapa nak cari spare part, InsyaAllah boleh terus WhatsApp saya. Yang mana nak support saya jauh, InsyaAllah saya boleh post. Dia datang satu set macam ni dalam kotak. Ni original part. Okey, ni dia door switch yang baru. Ini original part, bukan copy. Okay, ni dia untuk drum dan atas ni untuk pintu. Right, ni dia yang lama, ni dia yang baru. Besi ni kita pakai balik. Boleh nampak besi ni. Besi ni kita cabut, kita guna balik. Kemudian kita pasang balik kat tempat asal dia. Ada setengah case switch ni dah tak ada jual. Itu yang orang bypasskan aja switch dia. Boleh bypass, tak ada masalah, cumanya hilanglah dua safety tu. Pertamanya safety pada pintu dan keduanya safety pada drum. Kita pasang balik dia punya skru. Alhamdulillah selesai. Okey, duduk dia kat sini. Nampak ni? Ni kedudukan dia. Dan korang check sekali korang punya wire ni. Tengok. Ni dia dah berkulat tau. Apa nama dia orang panggil? Fungus. Biasanya saya akan potong, saya akan tukar pin yang baru. Biar connection tu lebih baik. Ni saya akan potong, saya sambung pin yang baru. Ni boleh nampak dia berkulat ni pun dia akan mengganggu nanti.
Kadang-kadang signal tu okey, kadang-kadang tak okey. Jadi nak menghilangkan rasa keraguan tu, kita potong, tukar je pin yang baru. Sekejap saya ambil saya punya pin. Ini dia saya punya female clip. Saya pakai female clip ni je. Okey, kita potong wire yang lama. Potong je, tak kisah. Korang jangan risau, wire ni terbalik pun tak ada masalah. Okay, pasang dia punya stokin dulu, sarung dia. Kita kupas sikit wire ni. Hati-hati kupas ni jangan sampai terpotong. Di sini pun sama. Pasang dia punya sarung dulu. Kemudian kita pasang terus ada punya female clip. Okay, kita pasang dia punya female clip. Ni pun saya pernah tunjuk cara saya pasang clip ni. Sebelum ni saya ada share juga cara nak pasang dia punya clip. Kita balikkan macam ni, kemudian kita clamp. Okay, tarik dia punya stokin. Selesai satu. Satu lagi. Pasang clip yang bawah ni, kita cepit dulu. Kemudian yang belah atas. InsyaAllah ni kuat. Kita tarik, insyaAllah tak tercabut. Right. Saya tunjuk sikit. Okay, ni dia female clip yang baru. Macam ni cara saya pasang dia punya female. Kemudian kita cocok je. Jangan risau, terbalik atau bawah pun tak ada masalah. Right, saya nak pasang dulu complete. Sekejap lagi kita try. Kita try running. Tengok masalah U12 tu ada lagi ataupun tidak. Okey, Alhamdulillah. Kita pasang balik dia punya cover. Kat sini ada spring pintu. Korang kena alert ni spring pintu ni. Kena pasang balik. Macam mana kedudukan dia ni? Alright. Spring pintu ni kedudukan dia macam ni. Satu terselit ke atas tu, masuk dalam lubang dia. Yang bahagian bawah ni selit kat bahagian body ni, body cover ni. Okey, macam ni dia punya kedudukan. Dan satu lagi, sebelah kiri untuk Swiss tadi tu, besi ni melintang macam ni. Pastikan kita nak pasang pintu dalam kedudukan terbuka. Jangan tutup pula. Korang buka, kemudian korang pasang. So, masukkan je. Sekejap, saya masukkan dulu. Bismillah. Okay, dia memang agak rumit sikit lah. Kadang-kadang tengah pasang-pasang macam gini, tercabut. Tu biasalah tu. Korang kena adjust balik semula. Kalau tak nanti pintu tu tak boleh, spring dia tak boleh pasang dia punya apa tu, tak kena dia punya lock. Okay, satu. Alhamdulillah. Pasang satu skru. Dari sini pula. Dan tengah-tengah ni ada dua. Last satu lagi. Okey, selesai pemasangan. Ni korang kena alert pintu ni. Pastikan spring tu berfungsi. Kalau spring tu tercabut, dia tak dapat mantul macam ni. Ni dia lock macam ni. Maknanya spring tu duduk dalam keadaan yang betul. Jom kita try running. Tadi kita try dalam keadaan time nak bilas ataupun spin, dia keluar error code U12. Okey, kabur ni korang kena pasang bahagian depan dulu.
pasang depan, kemudian tarik ke belakang. Alhamdulillah. Saya keluarkan dulu. Ada duit siling 10 sen. Jom kita running. Alright, kita try running. Tu dia Swiss yang lama dan siap pemasangan Swiss yang baru. Okay, saya on. Kita try menimbang. Okay, push starter menimbang kiri dan kanan normal. Okay, air masuk. Kita try pula pada mode spin. On, pergi ke mode spin. Kemudian kita tekan start. Okay, kita perhatikan tube drum dalam tu. Sebelum ni time bilas, alhamdulillah dah pusing. Okay, tak ada lagi error code U12. Okay, drum running, boleh nampak? Alhamdulillah. Jadinya itulah punca dia, mesin basuh fully auto. Dia nama Panasonic, keluar error code U12. Dia melibatkan dia punya Swiss pintu, door Swiss dia. Ni macam ni. Okay. So siapa-siapa yang nak cari spare part, ni adalah original part Panasonic. InsyaAllah boleh terus WhatsApp saya 01137676 jauh, insyaAllah saya boleh cuba post. InsyaAllah jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.